Apabila usia telah mencecah 50 tahun, ramai yang belum sedar simpanan untuk persaraan tidak mencukupi. Untuk kita bersara dengan tenang, kita boleh letak target untuk memiliki 10 keping 100 gram sebelum berumur 60 tahun. Kenapa 10 keping 100 gram? Boleh save video saya ni untuk rujukan pada masa akan datang. Dengan harga emas sekarang sekitar RM65,000 untuk gold bar 100 gram, nilai 10 keping 100 gram ini telah mencecah RM650,000. Kenaikan harga emas sekitar 10% setahun. Dalam masa 10 tahun, nilai 100 gram 10 keping ini boleh mencecah RM1 juta. Ini jauh lebih selamat berbanding hanya simpan dalam bentuk tunai yang nilainya semakin terhakis saban tahun. Cara yang mudah untuk capai target 10 keping 100 gram ini, target untuk memiliki keping 100 gram ini setiap tahun. Jika boleh digandakan, beli 2 keping setahun. Dalam masa kurang 10 tahun, tabungan emas anda sudah mencukupi untuk menampung kos sehari hidup ketika sudah bersara nanti. Sebab daripada simpanan emas ini juga, anda sendiri mampu menampung hidup tanpa terlalu bergantung harap kepada orang lain dan simpanan tunai. Jadi, bagi yang nak alihkan simpanan jangka panjang, khususnya untuk simpanan dana persaraan, boleh isi form sign up di bio atau refer pin post saya, cara bermula. Saya akan hubungi tuan puan untuk bimbingan selanjutnya.